Kenapa UAE dan kenapa percuma? Satu dunia bayar untuk guna ChatGPT Plus. Ada yang beratur, ada yang tak mampu, tapi tiba-tiba UAE dapat percuma. Bukan untuk rakyat je, tetapi seluruh sektor kerajaan UAE boleh guna teknologi AI paling maju dunia tanpa bayar 1 sen pun. OpenAI, syarikat dari Amerika Syarikat, negara yang selama ini tak pernah buat sesuatu tanpa agenda. Jadi, persoalan paling besar, apa yang Amerika nak dari UAE? Akses maklumat kerajaan, pengaruh ke dalam polisi luar Arab, data besar-besaran tentang rakyat Timur Tengah, atau ini langkah awal untuk jadikan UAE sebagai wakil AI Amerika di dunia Islam? Kita kena tanya, ini hadiah atau umpan? Ini kerjasama atau penjajahan digital versi baru? Dan yang paling menakutkan, kalau satu negara Islam paling rapat dengan Barat pun dah tunduk, siapa lagi yang tinggal untuk berdiri? Komen agenda kalau anda rasa benda ini lebih dari sekadar teknologi percuma. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.